Pakcik jelaskan apa ini latar belakang susur galur keluarga Ki itu? Apa makna Ki? Macam mana sejarah kedatangan Ki ini ke Sabah ini? Suku kaum, adik-beradik, dan di mana adik-beradik itu menetap. Ki itu ialah nama keluarga, nama keturunan keluarga lah. Ya, asal mulanya kedatangan datuk kita ni seorang peniaga lah. Tapi dia dari bapaknya seorang peniaga. Seorang peniaga pinggan mangkuk yang dibawa dari negeri China. Pinggan mangkuk porselin lah, yang dia berpusat di Labuan. Dan bapaknya ini telah berkahwin dengan orang Dusun Tutong di Brunei, suku Dusun lah. Ki Kim Sue dilahirkan pada tahun 1863 di Labuan. Dia juga bersekolah di Labuan dan bekerja menjadi wakil kerjaan waktu wakil kerjaan British Borneo Company di Brunei, dan dia juga dilantik oleh Sultan Brunei sebagai Datuk Temenggung bagi orang Cina lah. Dari Labuan dia ditukarkan ke Kesendakan, ke Silam pada masanya, sekarang dah Datuk lah, dan akhirnya dia ditukarkan ke Tawau pada 27 hari bulan Ogos 1894. Ikut ceritanya lah, dia bapaknya ni, bapak datuk kita ni ada isteri di China dan saudara lah, anak mungkin gitu, dan ada juga saudara-saudara di mana menjadi Army General ataupun Governor di Mongolia. Itulah menurut cerita. Yang memang kalau saudara itu yang mana yang ada saudaranya tidak dapat kita jejak lah kebasan ni. Nah, tapi kita akan berusaha untuk menjejaknya. Boleh Pakcik jelaskan apakah makna ataupun signifikan perjumpaan keluarga Ki di Tawau pada hari raya tahun lalu? Signifikan perjumpaan keluarga Ki yang julung-julung kali kita adakan pada tahun yang lalu lah kan, sangat berharga lah dan bermakna dan bersejarah. Pertama, merapatkan lagi tali silaturahim di antara keluarga Ki. Dengan adanya perhimpunan tu, mudah-mudahan wujud, artinya rasa kasih mesra sayang di kalangan keluarga Ki. Melalui pertemuan ini juga keluarga Ki dapat berjumpa, berkenal mesra dan mengetahui asal-usul mereka dan dari mana akar umbi generasi muda kita dan siapa datuk moyang kita. Boleh Pakcik jelaskan apakah perancangan ataupun program-program masa depan bagi meningkatkan kesedaran kekeluargaan warga Ki? Kita merancang mengadakan perjumpaan seperti yang kita ada. Kita selalu untuk merancang arti perjumpaan seperti inilah untuk meningkatkan lagi ini kesedaran keluarga Ki. Mungkin kita mengadakan dalam 3 tahun sekali lah. Selain dari itu juga kita akan mengeluarkan satu buku keluarga Ki. Mungkin kita akan lancarkan atau kita launch dalam bulan puasa, selepas hari raya ini, dalam tahun
2009. Kita akan lancarkan mungkin di sini, mana di sini lah, di dalam bulan Syawal, dalam bulan selepas Hari Raya puasa ni. Dan juga kita bercadang untuk membuatkan satu pameran. Pameran mungkin kita mengadakan pameran di Tawau, mungkin di perpustakaan. Mungkin kita mengadakan dalam seminggu gitu lah. Apakah program-program yang telah dilaksanakan bagi meningkatkan kesadaran kekeluargaan warga Ki? Yang kita laksanakan, kita pernah juga menjejak keluarga dari sebelah Sempurna, dan juga kita sudah pergi ke Sempurna menjejak, dan siapa keluarga kita dari sebelah nenek kita pula dari Jematia, dan kita banyak berjumpa saudara-saudara di sana, dan kita juga disambut di sana seperti macam selebriti. Ramai yang menyambut keluarga kita dari Sempurna. Ya. Disebut siapa keluarga di Sempurna? Di keluarga di Sempurna seperti Cikgu Said lah, Cikgu Said Jalil. Itu daripada keluarga daripada Jahad, dan ini Mustafa anak kepada ni pakcik kami lah, pakcik kami itu Pakcik Meluk yang Haji Salam lah, itu juga daripada anak daripada Jahad, abang kepada Jematia. Dan juga ada juga banyak lagi macam Majid Pala, Hasan Pala, itu semua cikgu. Banyak lagi lah. Mau dikatakan ada juga kita jumpa satu orang tua, dia betulnya orang suluk, tapi tidak pandai cakap suluk, cakap bajau saja. Cakap Melayu pun tak pandai, ya cakap bajau saja. Kenapa? Sebab keluarga kita ni keluarga suluk, keluarga daripada suluk, tapi ditakuti oleh orang-orang bajau di Sempurna dulu. Jadi terpaksa tukar identiti menjadi bajau. Ya, itulah yang kita jumpa, yang kita sudah laksanakan. Yang setakat tu kita akan rancang-rancangkan lah. Macam kita buku ni kita akan lancarkan nanti, dan pameran juga. Jadi yang perjumpaan ni dalam 3 tahun sekali. Berapa generasi yang telah menyertai perjumpaan keluarga Ki pada Hari Raya tahun lalu? Yang kita jangka sampai 4 generasi saja, tapi yang datang melebihi sampai 7 generasi, lebih kurang 2,000 orang kesemuanya. Seluruh Sabah? Seluruh Sabah, bukan saya seluruh Sabah, dari juga Malaysia, daripada Semenanjung, dari Semenanjung dan juga Sempurna. Lebih kurang ada 70 orang dari Sempurna datang, keluarga kita dari Sempurna. Apakah antara kejayaan keluarga Ki yang boleh dibanggakan setakat ini? Dan bolehkah sebutkan nama-nama keluarga Ki yang dibanggakan telah menempa kejayaan mereka? Kejayaan itu memang daripada datuk kita lagi dulu, datuk kita Ki Kim Soy atau Ki Abdullah. Dia juga seorang pegawai kerjaan yang pertama di Tawau. Ini datuk kita juga seorang insan dapat melahirkan modal insan yang begitu kelas 1, artinya yang berkualiti lah. Yang dia dapat melahirkan, yang ada keluarga kita yang dapat kejayaan yang tertinggi dalam kerjaan, seperti ada menjawat yang tertinggi sekali sebagai setiausaha kerjaan negeri, setiausaha jabatan, pengarah, ada yang juga menjadi presiden
majlis di antaranya ya macam Setiausaha Kerja Negeri Kiwai Mustafa, dia dikira Datuk juga. Setiausaha Hasil Bumi Datuk Kasim Osman, ya juga Datuk. Arifin Ampung Pengarah juga Datuk, dan banyak lagi keluarga yang bekerja di bekerja di kerjaan. Dan bagi dalam politik pula, seperti Ahmad Tahrum Teningan, dia mencapai sampai timbalan Ketua Menteri juga Datuk. Taufik Tetingan, timbalan Menteri Kewangan Negeri Sabah juga Datuk. Jafar Ampung, pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Sabah juga Datuk. Nizam Tetingan, Ketua Setiausaha Politik Negeri Sabah, dan banyak juga lagi yang dalam politik dari keluarga lelaki. Dalam bidang ini usahawan juga ada juga yang berjaya, seperti Muhammad Noh atau kita panggil dia Siango, Muhammad Noh Datuk Kasim, dan juga Zainal Abidin, juga usahawan yang berjaya. Dan banyak juga lagi yang usaha tapi masih lagi akan meningkat, yang gitulah. Apa harapan masa depan Pak Cik terhadap keluarga Ki ini? Ya, dimana kita harap supaya keluarga Ki ini tidak melupakan asal usul mereka lah kan. Itulah kita harapkan, jangan sampai dan juga menjadilah insan yang berjaya, insan yang kita kata ni, yang berjaya artinya berguna kepada bangsa dan negara lah. Itulah, dan selalu mengeratkan silaturahim di antara kita. Itulah kita, tolong menolong, dan mungkin yang mana yang lemah akan ditolong dalam segi apa saja, mungkin daripada bisnes kah, apalah. Mungkin juga kita akan mungkin menubuhkan lain kali yayasan Ki untuk menolong keluarga ini. Itu juga adalah pandangan kita. Pak Cik ini dalam keluarga Ki ini generasi yang keberapa, dan berapa orang adik-beradik, dan kalau boleh Pak Cik ingat nama-nama mereka, tolong bagi tahulah. Saya ada dalam generasi yang ketiga. Kan bapa saya kan, artinya saya ada 3 isteri lah. Yang pertama pertama Maimunah, istrinya pertama Maimunah. Ada anak 2 lah. Yang pertama Sauda, dan yang kedua Sofia. Yang isteri yang kedua ialah mamak saya, ialah Sauna. Dia ni bapaknya orang Brunei dan mak dia orang Bajau Bangkabung Tuaran, dan mempunyai anak lebih kurang 6 lah. 6, iaitu pertama Selama, yang kedua Hafsah, Haris, Badaria, dan saya sendiri, dan juga ada 1 anak angkat lah, Jawiyah. Yang ketiga ialah Taina ada 4 anak. Pertama Jamal, kedua Kahar, Robia, dan Nasir. Itu je lah ya. Semua tinggal di Tawau yang tinggal di Tawau 3. Nasir ada di sini, ada di Kota Kinabalu. Dia bagian bagian pemasaran Petronas. Yang 3 itu Jamal sudah bersara, guru. Kahar
Tawau bekerja dulu banker, jadi sekarang bekerja dengan saya sendiri lah di apa di tempat saya di Tawau. Apa ni perkhidmatan tanah dan ukur, dan Rubiah ya usahawan lah di apa ni restoran. Ya.